Arrive at the Lepaking Kampung People. Laylor. Semalam kita try lemang Turkey. Hari ni lemang Turkey sangat ramai. So hari ni kita pergi ke Lepaking Kampung People. Laylor. Lepaking Kampung People. Ini Atan, anak setan. Pagi. Dah nak sampai kampungnya, kampung kecil dekat mana tak? Dekat Raub. Ni depan lagi sikit tadi kita akan sampai Karak. Lepas tu kita dah boleh pergi Kelantan terus lah. Lepaking Kampung People. Memang kena tunggu lama bro. Sebab sedap, maybe sebab sedap. Ramai bro. Kampung People. Kita tunggu turn dah ni. Kita tengah tunggu turn. Kita tengah belah kanan kau ni. Kanan ni tunjuk. Nak habis dah. Jadi kita tunggu. Kalau dia lama, dia kiasu. Alright, so sekarang ni kita dekat Lepaking Kampung People Bentun. Dalam episod kali ini, jantan cari makan. Makan apa? Melantak tak habis-habis. Kita dah makan ais krim dah tadi, tapi of course like kita lapar kan. So sekarang ni kita nak tunggu. Jantan-jantan tu tengah panas tu. Okay, dengan cerita kat sini, masakan kampung, masakan lauk pauk yang sedap-sedap. So sekarang ni kita tengok ramai sangat orang kedai. Rider-rider tak ada lah, sekarang ni driver-driver je ada. So jom kita tengok apa yang ada. Sesak gila, tengok kita ada jajan ada, buah ada. Okay kan? Cakap hai kat kamera. Kita dalam episod jantan cari makan ke. Memang penuh kan Memang penuh. Oh, memang selalunya kalau kita macam datang nak booking memang tak boleh lah. Tak boleh. Boleh nak booking kalau nak walk in boleh nak booking lebih better lah. Untuk weekend Satu Ahad. Weekday tak buka? Buka. Kita buka Isnin sampai Ahad tapi tutup setiap hari Khamis. Setiap hari Khamis tutup. Okey, memang ramai macam tempatnya dah viral kat rasanya kan. Ramai. Kita set tempat dulu dah kan. Boleh. Untuk berapa orang? Untuk 12 orang kak? 12 orang. Boleh. Untuk 12 orang. 12 orang. Ya. Tengok akak ni memang power. Kita memang seluk. Kita ada lauk masak lemak rebung. Okay. Kita ni jantan memang tak tahu lauk apa, kita tahu makannya. Tapi tengok memang pelbagai aneka lauk yang kita ada kat sini. Ni teruk of course, sedap gila. Sampai depan ni. Jauh di sana. Tengok kita ni pula nak menunggu orang. Kita buat air nak. Kita buat air dah sangat buat air. Sebabkan kita 12 orang kan. So macam kita kena berpecah lah kan. Macam setengah jaga sini, setengah jaga sana. Kalau ada yang dah dapat, duduk terus. Ngam tak ngam. Okey, sekarang kita dapat tempat. Dan sekarang ni kita apa lagi guys? Jantan makan lah. Terus sekarang ni, kita ingatkan ada stew. Tapi macam pack kan. Kita tempat special sikit lah. Akak tu tadi, thank you tu akak. Aku bagi dia Rozainah lah. Thank you akak Rozainah sebab sediakan tempat makan untuk kita. Yeah boy. Yeah boy. Jantan, say hi jantan. Ada ni. Banyak tolong ni. Terima kasih banyak. Tutup kudis. Tak apa. Ada kelapa sawit kot kalau nak Ngawit. Kelapa sawit. Macam-macam lah lauk, korang boleh tengok sendiri lah. Korang tengok, kau zoom. Ini suka macam tak bercakap tu. Okey, tak. Lauk apa yang kau akan ambil? Lauk apa? Sebarau. Kau pernah dengar serabau? Aku tak. Sebarau aku tak pernah dengar. Lauk apa yang kau akan ambil? Ini favourite aku. Aku akan cari apa-apa yang berkaitan ayam atau daging. Sebab seafood aku kurang sikit. So, ni ikan, ni dah ikan. Ni ketam. Ikan. Tapi siapa minat ketam aku rasa ni mungkin boleh cuba. Nampak sedap ketam ni walaupun aku tak makan sangat. Tu senior. Dua ayam, lapar din. Mana ada ayam dua? Apa tu? Oh, Ini pajeri nenas, ni nangka, pucuk betik dengan ayam. Boleh satu lagi? Kau kena shake lah pula. Mesti ada caramel. Saing saya. Belum bro. Menu baru. Menu lama.
Kampung people. Bos kedai bagi patin, okey. Woi, ni tak boleh kongsi ni, Alhamdulillah. Okey, kita makan dulu nanti kita bagi tahu. Belum nak juga. Kita tarik nama. Nak buang sikit share lah bro. Untuk makan datang ramai Lepak King. Nak rasa macam mak masak datang sini. Let's go, urat keting. Urat keting, let's go. Ah? Okay, Farid taste. Urat keting ni aku cakap kau. Dia berasal daripada keting ah. Orang cakap kalau ramai tomoy, keting nak kuat makan ni. Bukan. Salah. Sedap ikan patin ni. Jimmy FYP je. Dia buat live kat malam-malam ke? Ha? Dia buat video TikTok. Tapi tu dia buat video-video TikTok.